Okay, jom kita buat macam podcast tapi kat luar. Yeay, kita dah besar. Dia dah 24. Tahun depan 25 dah. Lagi 2-3 bulan dah nak 25. Hari Guys, tu aku semalam kan, aku pergi check klinik kan. Dia tulis aku 24 tahun 5 bulan 14 hari. You kot, something like that lah. Terlalu detail kan aku beritahu umur aku. hari tu aku pergi klinik. Bulan ni je dah 2 kali pergi klinik. Klinik? Satu yang Tu albino tu yang bukan Cik famous tu ke? Albino, yelah albino tu. tapi tak tahu famous ke tak. Dia Cik famous lah. Tak tahu famous ke tak. Bukan kau ke yang pernah share juga Twitter dia? Sorry guys. Sorry guys. Okay. By the way, kita orang dekat, korang tahu lah, aku tahu korang tahu kita orang kat mana kan. Tengok layout belakang pun dah tahu, betul tak? Pokok je. Famous. I mean like typical satu tempat ni je. Tempat yang orang datang untuk photoshoots. Betul. Sama? Tadi apa? Oh tadi nak cakap 2 kali aku pergi klinik bulan ni. Sekali tu sebelum birthday, so aku 23. Satu lepas birthday, so 24. Mungkin 24 Sehari tahun selepas birthday? Tak adalah, seminggu lah. Seminggu selepas birthday. Dalam berapa ada bulan aku Tapi accident. kau pergi klinik, maksudnya Kau accident masa yang terdekat lah? Hari tu sekali aku pergi klinik sebab ada sedung. Oh. Kau ada sedung? Saya nak tahu. Susah bernafas? Ada sinus lah. Tersumbat? Pandai, betul. Aku rasa aku dah record kan? Dah kot. Lawa saya badan ni. Aku nak badan macam ni. Wow. Amoy lawa. Saya Ya. nak badan macam dia. Sorry guys. On the way to gym. Jeez. Bila? Tahun depan aku. So tanyalah soalan. So what's your next plan? Sambung lah kerja kat situ. Kau kata 3 tahun. Tak rasa lama ke 3 tahun? 2 tahun je lah weh. 2 tahun lah. Apa 3? Apa yang 2 tahun? Kerja kat situ. Memang lah, setahun lebih je aku nak kerja situ. Kau kata 3 tahun. Tak. 3 tahun tu plan 3 tahun. Oh, another 3 years plan. Tapi kerja situ 2 tahun lah. Patutlah kau kata setahun. Setahun tu bonding. And then another tahun kau nak bertahan. Minit. So nanti kau nak pindah dekat cari kerja kat mana? Shah Alam je. Aku sangat setia. Oh, ada pengantin tengah photoshoot kan? Oh, bukan dengan dia orang ke? Dia mencari. Oh, kawan. Ingatkan. Oh, tu lah. Ada pengantin dia mana? Tu kat tangga. Tak nampak. Dia tertutup dengan pokok. Oh, kau berdiri ke sana lepas. Taklah. Tu macam ni. Baru nampak. Oh, orang buat ambil gambar. Tapi memang kat situ lawa. Memang tempat orang ambil gambar. Cantik lah pengantin. Dan Dia kita buat perjanjian. susah ni berjanjian. Hmm. Takutkan perjanjian. By kita kena buat Girls Day to Umrah. Oh, okay. Tahun? 2030. Okay, 2030 kena pergi umrah sama-sama, perempuan saja. Berapa ribu? Kau dah kahwin pun kena juga pergi Dan kau saja yang kena pergi. Kot. Ke nak bawa lelaki. Tapi kesian lah kalau siapa yang tak ada lelaki. Kalau tiga-tiga dah ada lelaki tak apa. Kalau boleh tak payahlah. Tak payahlah. Tapi nak bawa pun ikutlah, ikut perancangan lelaki. Kita kejut. Lagi macam tahun ni kita dah buat trip pergi Hat Yai kan. Pergi Hat Yai bulan 9. Hari tu lah. Tahun ni lah. Tahun depan kita plan nak pergi Vietnam.
Tapi harapnya ramai lah. Ramai-ramai lah. Which is dengan Dayah ke Mawar, Zarul. So but awal-awal dah cakap dia tak boleh. Ain tengoklah kalau bulan 2 tu dia dah start kerja. Kalau dia nak join, harapnya boleh lah join. Apa lagi perjanjian kau nak buat? Perjanjian nanti tak ada apa tu. Okay, aku tahu. Kau kena datang graduasi aku. Oh. By hook or by crook kau kena datang. Alamak, baik baik bila tu? Lambat lagi lah. Mungkin aku habis 2026, 2027 lah kot. Okey, boleh kau kena bagi tahu aku lah. Once kau dapat tarikh, kau terus bagi tahu aku apply. Cuti. Kos. Hari tu pun berapa bulan baru kita tahu? Daripada tarikh tu seminggu, 2 minggu macam tu je terus kan? Sebulan sebelum tarikh konvo. Oh, sebulan. Maksudnya contoh kita dapat ura-ura bulan 9 start. So sebulan awal tu baru dapat the exact tarikh. Sebulan sebelum. So lambat kat hari, lambat kat hari sebenarnya. Tak apa, Johor dengan Shah Alam dekat je. Lama nak duduk Johor? Lama nak duduk Johor? Sebab aku rasa macam okey kat situ. Aku kan at least lah habis commissioning ni Tak ada franchise. nanti censored. Tak, dia satu je manufacturing kat Malaysia dan India. Oh ya ke? Di India and then Malaysia dia buat kat Dia satu buat tu insulin je. kan? Yes, benar. Aku tak tahu kenapa macam mana dia orang boleh dapat. Kenapa ada lalat kat situ? Mana? Macam ada lalat kat telefon aku. Okay, macam mana dia dapat? Maksudku, kau pernah terfikir macam mana dia orang buat multinational punya company lah. Satu dekat India tu, satu dekat Malaysia. Satu India, satu kat Malaysia. Kenapa dia orang decide nak buat kat Malaysia? Okay, yang aku tahu yang ni case my company lah. Sebabnya Sultan Johor tu dibijak. Aku tahu lah dia memilih produk insulin tu ke ataupun ada perjanjian produk tu itself. Dia suruh buat kat sini dengan dibagi cukai tanah free kot sebab tu. Maksudnya tak ada cukai tanah. So kau dah jimat dekat situ. Yelah sebab kos delivery ke apa semua tu manufacture dekat sini, so kiranya senang lah nak dapat untuk rakyat. Bukannya macam cukai tanah tak ada. So sebab tu dia buat kat sini. And then mungkin adalah kot business dia yang menyebabkan dia dapatlah buat insulin tu besar dekat sini, dekat Johor saja. Macam tu. More perjanjian? Mau perjanjian, aku harap susah senang kita bersama. At least 3 bulan sekali jumpa. Yes. Last kita jumpa last September lah kan? Banyaklah pengantin. Sorry, banyak pengantin ni. Ramai. Hari ni berapa ribu bulan? 8 Oktober. Hari ni semua orang kahwin. Kita boleh nak kahwin ni? Esok. Mesti dia orang buat trend yang weekend ni buat apa? Kahwin. Tak lah. Jom keluar. Nak matching tak? Pakai baju warna pink. Tak boleh. Aku kena pakai baju warna putih. Tu pun ada trend. Tapi tu dengan bridesmaid. Yang ni antara dia orang berdua. Ataupun satu lagi. Kalau kau tahu. Where's Bubble? She's probably upstairs. Blah blah blah. Itu aku tak tengok lagi. Nampaklah malu lah kita. Tanya. Tak betul lah lalu. Betul. Kita tak pandang. Tak pandang pun rakam. Okay. Apa lagi? Nampak pelik ke rekod macam ni? Tak apa. Dia orang tak kenal aku lepas ni. Kan? Mana tahu keluar dekat YouTube dia orang. Oh, ada YouTube. Mana YouTube? YouTube kita keluar kat dia orang punya YouTube. 1/10 kebarangkalian dia. Alah, aku malas lah nak edit tutup muka orang. Kita kena tutup je sebenarnya. Sebab kita tak ada concern dia orang. Kalau kau cut je lah kot. Kau macam black. Waktu tu kan kau blackkan terus screen tu. Oh shit. Tapi ada suara. Okay. Oi, banyak je aku nak kena buat. Itulah. Dapat tu. Lama lah jadi fotografer. Kalau kau pasal nak fotografer, mesti baju dia hitam. Set dia mesti buat hitam. Macam template lah. Lelaki atau perempuan. I don't know lah kenapa. Mungkin nak senang kan. Tapi kita boleh je colourful. Tapi biarlah kan demo. Macam
Cantik lah pasangan tu secocok. Cantik lah akak tu punya baju. Dia macam dress kan. Dia bukan baju dan kain. Lawa sih badan dia. Tapi dia punya Oh my God. design tu nampak buruk sebab dia macam ke bawah, faham tak? Design apa dia Manik punya. dia tu. Oh manik. Cantik je. Tapi body akak tu sumpah lawa. Cantik. Dah, jom kita cut. Cut Okay. Slide.